So Trump kantoi tengah scam orang melalui projek World Liberty Finance lah. Okay, maybe lebih tepat anak-anak Trump. Okay, semua sama je spesies ni. So September tahun lepas, anak-anak Trump ni diorang launch projek WLFI. Okay, World Liberty Financial, so called project DeFi lah. So unfortunately, token ni tak dapat sambutan. Maksudnya tak ada orang nak beli. Retail pun tak banyak yang beli, so dia pun tak pump dan sebagainya. So anak-anak Trump pun gelisah lah, macam mana nak buat duit. Retail tak nak jadi exit liquidity. Jadi apa diorang buat? So bulan 1 hari tu diorang JV dengan protokol Dolomite ni, di mana diorang ada deposit, borrowing, lending dan sebagainya lah. Okay, another DeFi protocol. Since diorang nampak retail tak nak beli token WLFI ni, so dia kata okay, maybe retail akan deposit duit dekat Dolomite. Sebab yelah, retail boleh dapat pulangan kan. Bila you stake token ataupun stablecoin, you boleh dapat pulangan. So dia kata okay, biar retail simpan stablecoin USDC dekat sini. Dan apa WLFI akan buat, diorang akan deposit token WLFI dan diorang akan pinjam USDC yang mana pelabur-pelabur deposit dekat Dolomite. Isunya, kebanyakan stablecoin yang ada dalam Dolomite tu, semua anak-anak Trump dah ambil dah melalui WLFI. Sebenarnya benda ni tak ada isu. Okay, biasalah kita ada aset, kita boleh cagarkan untuk dapatkan stablecoin. Okay, itu biasa. Cuma token yang ada value tu orang yakin lah nak buat macam tu kan. Masalahnya WLFI ni semua dah tahu dah token ni sebenarnya tak ada value. Sebab lepas Trump dah habis dia punya presidensi, apa akan jadi dekat token tu. Jadi orang dah dapat speculate dan dapat rumuskan Trump tak boleh nak bayar. Okay, contoh dia dah pinjam duit tu kan dalam 75 juta, dia orang pinjam dengan stake token WLFI. Diorang tahu nanti diorang tak boleh nak bayar balik dan pelabur nak keluarkan duit pun nanti akan sangkut sebab dah tak ada duit dah dalam tu. Semua anak-anak diorang dah keluarkan. So inilah dia hasilnya. Kita nampak WLFI ni sedang menjunam. Okay, basically projek ni akan mati sebab dia punya lifeline ni based on Trump. Tapi disebabkan populariti Trump yang jatuh ke tahap yang sangat-sangat rendah, jadi diorang dah boleh bagi prediction awal, market dah tahu dah projek ni takkan ke mana. So that's why diorang ramai-ramai sedang menjual.